Charms memang terkenal dengan menghasilkan produk-produk yang mempunyai warna yang striking dan juga penampilan yang estetik. Akan tetapi saya berperasan ada satu siri yang dikeluarkan oleh Charms iaitu A-Trail Stretch. Dia lebih kepada macam sporty sikit. Untuk mereka yang selalu melakukan aktiviti harian di outdoor tu, mungkin korang boleh orang kata consider untuk dapatkan siri ni. Tapi dia ada dua model. Jadi pada hari ini saya nak share dengan anda semua tentang perbezaan antara Stretch A-Trail Hat dan juga Stretch A-Trail Cap. Yang pertama, kita akan lihat jenis topi terlebih dahulu. Jenis topi ni pun memainkan peranan penting dari segi look untuk pengguna. Untuk stretch cap ni, ianya dikenali sebagai 4-panel cap. Ini bermakna cap ini mempunyai 4 titik renggang apabila dipakai. Ini membuatkan topi ini tetap terletak di kepala walaupun melakukan aktiviti yang lasak. Untuk hat pula, ianya dikenali sebagai bucket style. Bucket ni boleh dijadikan topi untuk pelbagai aktiviti, antaranya berkebun dan memancing. Kedua-dua aktiviti ini memerlukan penjagaan kepala sehingga ke leher untuk mengelakkan kesan terbakar yang ketara pada kulit. Bila cakap pasal terbakar, saya rasa pengguna memang panik lah. Tapi jangan risau, dengan Charms A-Trail ini, ianya mempunyai ciri-ciri UV Cut. Jadi UV Cut ini berfungsi untuk menyekat dan juga menghalang sinar UV yang berlebihan daripada memudaratkan pengguna. Kedua-dua topi ini bukan saja boleh menghalang UV, malah mereka juga ada ciri-ciri water repellent. Dan suka saya ingatkan, water repellent ni dia bukanlah macam waterproof. Means that kalau topi ni kontak terlalu lama dengan air, topi ni pun boleh serap air juga. Dia akan basah kuyup lah. Untuk hujan yang renyah-renyah itu tak ada masalah. Korang masih boleh atasi masalah itu dengan kedua-dua topi ini. Andai kata kalau pengguna tak nak topi ini basah, A-Trail Hat ni boleh dilipat menjadi carry bag yang kecil. Mudah, tidak makan ruang dan juga ringan. Memang sesuai untuk dibawa ke mana-mana saja. Manakala untuk cap, ianya boleh dilipat hanya macam ini saja. Masih praktikal, cuma tiada carry bag. A-Trail ni bukan hanya pada nama saja. Mesh area yang terdapat pada kedua-dua topi ini membolehkan pengudaraan menjadi lebih lancar. So pada bahagian hadapan terdapat dua mesh. Angin tu akan lalu pada mesh hadapan ni dan dia akan keluar melalui mesh area yang belakang ni. Means that angin sejuk akan masuk melalui dua mesh panel ke bahagian hadapan ni, and then dia akan menendang keluar angin ataupun haba yang terperangkap dalam topi ni kepada mesh panel yang belakang ni. Nampak ni? Kepada mereka yang suka melakukan aktiviti outdoor ketika waktu malam, adjuster cord pada bahagian belakang topi ini mempunyai reflective panel. Jadi jika ada kenderaan yang bergerak dari belakang, pemandu boleh jadi lebih awas terhadap keberadaan pengguna A-Trail. Apa yang saya pasal lagi tentang Charms A-Trail Hat ini adalah dia menyediakan chin strap penyeluping untuk pengguna menambah sendiri. Chin strap ni untuk secure korang punya topi daripada hilang terbang melayang. Okay? Saya harap bahawa video ini boleh menjadi rujukan sebelum anda semua membuat pembelian. Jadi macam biasa, jika ada fakta yang ingin dibetulkan ataupun fakta yang ingin ditambah, dialurkan tulis di ruangan komen. Terima kasih kerana dah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai habis. Jadi semoga bertemu lagi kita dalam video yang akan datang.